Pantayar kan, Mat? Tak, masukkan air. Janganlah marah, Mat. Lagi tu tanya boleh, Bang. Jangan pakai ni. Orang dah pakai macam ni sekarang, Mat. Orang tak pakai macam ni lagi. Biasa macam ni. Mat, ini pakai macam ni, Mat. Ni model baru 2025 punya. Pam angin juga ni. Aku tak pandang benda ni. Biar aku ajar kau. Senang ya, Mat. Mula kau cuma perlu tengok kod dekat tayar ni. Kau boleh nampak dekat sini PSI. Kan butang tambah ni. Kau nampak di sini 36 PSI. Jadi dia terlebih. Jadi kau kurangkan saja kepada 32 PSI. Tekan. Sampailah 32 PSI. Tekan butang tu dia hidup. Nampak tu? Tepat 32 PSI, tidak lebih tidak kurang, dia berhenti sendiri. Mana lebih baik? Boleh beli ni, boleh beli. Order lah, aku sediakan dalam beg dekat sini. Jadi saya buang. Janganlah buang, simpan lah. Tapi yang ini kau kena standby di rumah ataupun kereta. Alright. Terbaik. Okay, ni aku ambil lah. Jangan, ni bukan free. Aku ambil lah. Weh. Ni.